Okey, Assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ni hari kedua kita duduk dekat Ipoh Perak. Hari ni 1 Mei 2025. Ramai sangat hari ni. Tapi tadi tak sempat ambil gambar lagi. Kini baru dapat ambil gambar. Sekarang orang dah masuk dah pergi macam-macam tempat dah. Pergi beli sana, beli sini dan sebagainya. Jadi kami masih lagi kat sini buka booth, dan hari ni hari kedua. Projek di mana? Projek di Perak ni kami ada 34 tempat. Ada di Tapah, ada di Teluk Intan, ada juga di Selangor di Bernam Jaya, di Kedah pun ada, dekat Serap Tani, dan juga di Johor, di Kulai. Jadi sesiapa yang berminat di antara mana-mana negeri yang ada ni, boleh PM kami dan boleh jumpa kami. Sekarang kami berada di Ipoh Perak. Ipoh Perak kami sedang buat orang kata buka booth ataupun expo untuk kami buka ni. Kepada sesiapa yang nak datang untuk cek kelayakan, adalah percuma saja sebenarnya. Percuma je. Bagi sikit gaji, bagi tahu berapa net pay anda dan kami akan kira, dan berapa kelulusan loan untuk anda buat pinjaman.